Hai, hello, Assalamualaikum. Hari ni aku nak bercerita pasal sebuah filem Hollywood yang aku baru tonton dekat Power Gum. Okay, movie ni aku tak expect pun nak tonton. Waktu aku tak tonton tu aku sebenarnya nak pilih antara Mercy ataupun filem ni lah. Tapi akhirnya melihat kepada waktu tayangan, aku akhirnya pilih untuk tengok filem ni. Filem arahan Sam Raimi. Kita tahu Sam Raimi sebuah pengarah yang bagi aku semua orang kenal. Spider-Man dia buat, filem horror Evil Dead dia buat, macam-macam dia buat. Tapi apa yang menariknya ialah Sam Raimi ni dia ada dia punya style yang tersendiri. So tahun ni 2026 dia release satu lagi filem menampilkan Rachel McAdams and Dylan O'Brien. Okay, tajuknya ialah Send Help. Okay, movie ni ialah sebuah movie yang bagi aku menarik. Aku tak expect untuk tonton pun sebenarnya. So aku dah ada masa sikit, so aku pergilah layan filem ni. So ini ialah review aku berkenaan dengan filem Send Help. Tapi sebelum kita bercakap lanjut lah pasal filem Send Help ni, kita intro dulu. Baik, Send Help ialah sebuah filem survival. Okay, so for me, movie ni dia ada banyak adulan lah. Dia ada mix up banyak benda. Dia ada survival, dia ada komedi sikit, dia ada thriller, dia ada elemen horror sikit. Dia mix up together. Dan ada setengah orang, kalau dia gagal untuk mix up semua ni, dia akan jadi tak best. Tapi aku boleh katakan yang Send Help adalah sebuah movie yang boleh dikatakan blend semua benda tu dengan sangat-sangat bagus. Aku boleh katakan yang Sam Raimi, walaupun dia dah bikin filem since berapa tahun dulu tu, zaman Evil Dead, dia still ada sesuatu yang still menyebabkan dia rasa relevan. Mungkin tak semua filem-filem dia yang dia buat tu best, tapi bila once dia buat, kita tahu yang dia sebenarnya membawa macam satu, orang kata, satu benda yang kalau orang sebut Sam Raimi, itulah style dia kan. Dan Send Help bawa benda tu sekaligus mix up semua benda yang bagi aku menyebabkan filem ni agak unik. Okay, Send Help ni cerita dia pasal apa? Okay, dia pasal seorang perempuan lah, seorang pekerja yang memang sangat-sangat rajin. Okay, memang sangat rajin. Tapi once bos dekat tempat kerja dia meninggal. Okay, diganti pula dengan anak dia, tak silap, yang watak Dylan O'Brien ni. Dia jadi bos dia ni memang anti lah dengan perempuan ni. Sebab perempuan ni nampak selekeh, pengotor kan. Tapi dia rajin kan, dia rajin. Semua segala masalah-masalah matematik ataupun hal-hal yang melibatkan dokumen, okay, memang dia boleh settle. So one day dia nak naikkan pangkat lah. Okay, so bincang diorang dalam office. Akhirnya si bos ni ajak lah, okay, perempuan ni watak Rachel McAdams ni pergi naik kapal terbang private untuk ke Bangkok. Okay, apa yang berlaku dekat kapal terbang tu ialah kapal terbang tu kena ribut, rosak, pecah habis. Okay, dan tinggallah dua orang ni dekat sebuah pulau terdampar. Okay, so Rachel McAdams punya watak ni dia special sebab watak dia ialah orang yang duduk seorang. Ada anjing ke kucing, tak silap. Okay, dan dia suka tengok siri Survivor kan. Bagi siapa-siapa yang pernah tahu kan, Survivor ni adalah antara siri game show lah, aku boleh kata reality TV yang memang sangat-sangat terkenal. Dan memang aku pun suka juga, tapi sekarang aku tak ada masa dah tonton. So it's basically bila sampai dekat pulau tu, watak si perempuan ni memang guna semua skill yang dia belajar. Sebab dia cuba untuk join cast tapi tak berjaya. Memang dia, dan benda ni berlaku apabila bos dia ni memang sangat sombong lah. Okay, sangat sombong pun semua. So the battle of ego di tempat tu menjadi apa yang kita akan tengok selepas itu. Filem ni dia ada roller coaster ride. Kita walaupun filem ni ada hanya 2 pelakon sahaja, memang 2 pelakon sahaja, adalah seorang dua watak-watak yang datang untuk memeriahkan tempat dan kemudiannya mati macam tu je kan. Tapi kekuatan Send Help ialah pada lakonan dua orang ni.
Dylan O'Brien, aku dulu tengok tak silap aku dalam filem Maze Runner. Tu antara watak dia yang bagi aku antara terawal lah, ataupun orang kata watak dia ketika muda lah. Dan bagi aku watak dia sebagai big boss syarikat dalam filem ni menunjukkan yang dia sendiri sudah matang untuk memegang watak-watak sedemikian. It's kind of evolution lah, bila dia selalu dikenali dengan watak-watak yang youth punya novel adaptation ataupun bertemakan remaja, dan kini memegang watak yang boleh dikatakan level adult, level yang dewasa, level lebih matang. So gabungan dia dengan Rachel McAdams ni memang kita tahu movie-movie dia banyak yang romantik, tapi dalam filem ni dia memegang watak sebagai seorang perempuan yang memang survival. So watak dia yang kotor, memang selekeh dengan dia bukan sombong, dia macam aku dah bagi kau something tapi kau terlalu ego kan dengan bos kau. Jadi macam a battle of decision making pun ada. Dia macam bila kita tengok movie ni, kita akan rasa sebenarnya apa yang akan berlaku, siapa yang akan menang. Adakah bos dia ni akan bunuh perempuan ni ke, atau perempuan ni akan bunuh lelaki ni kah? Dan setiap kali kita bergerak ke depan, kita tak tahu apa sebenarnya yang berlaku. So benda tu menjadikan filem ni agak unik lah. Dan of course it's Sam Raimi, dan ada babak-babak yang refer balik kepada style pengarahan dia yang macam dalam Evil Dead kan. Ada yang dia shot di kamera berjalan masuk, lepas tu ada babak-babak yang horror. Dan bagi aku horror amounts dia memang sangat-sangat light, tapi still boleh memberikan rasa lah. Sebab filem ni bukan filem horror, dia survival, tapi bila dia letak elemen horror tu, kita buatkan kita rasa lah. Dia tak begitu tinggi, dia tak begitu overdose. Sebab inilah bukan filem seram, tapi still ada aura itu dah menjadi. Dan dari segi kerja kamera, aku rasa I have no problem with that. It's Sam Raimi. So hang boleh tahu visual dia style macam mana, hang boleh tahu dia punya gaya pengarahan dia macam mana. Bagi siapa-siapa yang dah biasa tonton filem Sam Raimi, hang akan dapat rasa dia punya aura tu. Dan bagi aku, senang cakap, Send Help memang movie yang bagi aku agak menarik lah. Agak menarik. Two people, kalau filem ni gagal untuk bina relationship yang bagus antara dua people ni, memang filem ni tak best. Tapi benda yang menariknya lah, walaupun filem ni ada dua karakter sahaja, dia ada twist besar yang tersimpan dekat ujung. Yang tu hampa kena tengok sendiri, twist kat ujung tu. Tapi sebenarnya kalau siapa yang faham foreshadowing, faham dia punya clue-clue awal tu, kita dah tahu dah pun. Cuma kita tak boleh nak agak sama ada benda tu betul atau tak. Itu je. Tapi bagi aku, as a movie goer ataupun penonton yang biasa, you just go watch this movie, dan aku rasa hampa akan puas hati. Memang akan puas hati. Memang nothing to lose lah. Maksudnya tiket wayang hang tu memang berbaloi gila lah untuk layan kan. So bagi aku movie ni deserve 5 star lah. Aku bagi 5 bintang. One of the best movie daripada Sam Raimi. Kalau versi pawagam pun elemen brutal dia memang tak cut. Filem ni rating dia adalah 18. So padu gila. Memang bagi aku one of the best thriller movie untuk tahun ni juga. Okay, dan antara filem terbaik Sam Raimi lah. So aku rasa itu sahaja. Okay, review ringkas aku berkenaan dengan filem Send Help. Okay, boleh tonton filem ni dekat Pawagam, dan aku rasa ianya akan berbaloi lah, Cuma hampa kena faham satu benda sajalah. Filem ni dia bercerita pasal dua karakter. So of course lah, there are some moment yang akan rasa macam dia tak pergi somewhere else, tapi sebenarnya babak tu penting untuk the whole story, untuk motivation characters and so on. So apa kena faham benda tu. So if you are not ready with that, aku rasa mungkin filem ni akan bosan lah. Tapi bagi aku, untuk movie ni, bagi aku yang faham the way dia punya filem ni bergerak, movie ni best aku layan. Okay, dan aku rasa itu sahaja review ringkas aku berkenaan dengan filem Send Help. Okay, boleh tonton di Pawagam. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.